Hai Dek. Dek ada main game? Ada. Apa game kegemaran adik? Mobile Legend. Mobile Legends. Apakah hero kegemaran adik? Naya. Naya? Apa tu? Nanya. Mia ke? Mia. Mia. Mia atau Nana? Mia. Mia? Mia. 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 Selalunya adik main ML dengan siapa? Seorang. Apa? Adik boleh namakan 3 hero yang namanya start dengan huruf B. Yang tumbuk-tumbuk tu. Padang. Okey, betul. Satu lagi yang pusing-pusing. Bawang. Satu lagi yang sepak bola tu. Gunung. Yang ada skin Neymar tu lah. Okey, tiga-tiga betul adik. Hero mana yang dark system? Nana. Sebab selalu prefer yang mana? Saya nak buat satu challenge lagi dengan adik. Kalau adik boleh accept challenge saya boleh gandakan surprise ini. Boleh? Adik suka makan pedas tak? Kadang. Kalau adik suka pedas, adik kena try nugget yang cicah dengan sos budak ini. Okey? Jom kita try. Jom. Macam mana adik rasa? Sedap. Sedap. Tapi Pedas sikit. pedas sikit. Memangnya budak sos memang pedas tapi sedap jugalah. Budak sos ini boleh cicah dengan nugget ke, sapu atas sandwich ke, pizza ke, nak masak mi goreng atau masak nasi goreng pun ngam. Apa-apa pun boleh jadi lebih sedap dengan budak sos. Best tak adik? Best. So, jangan lupa panggil mak beli budak sos ini di mana-mana supermarket. Boleh? Boleh. Ada follow saya tak? Ada. Ada. So, ada phone. Boleh tengok. Tak ada kat rumah. Tak apa, saya percaya adik, okey? Yang ini untuk adik sebab ada follow saya dan accept challenge saya. Okey, so adik akan ambil semua atau kongsi dengan orang lain juga. Ambil semua. Okey, terima kasih. Bye.